atas nama ekonomi, ada orang yang sampai tahap jual kuasa sebab nampak duit, maka akhirnya 9 ekar dihalau, dilonggok, dipres, duduk atas 2 ekar, 7 ekar lagi diperoleh oleh pemaju. Macam kita sebut semalam, banyak akta-akta kita sebenarnya yang boleh menghakiskan kuasa Melayu, yang seterusnya menghakiskan kuasa politik. Sipil macam kita sebut semalam, mukadimah, jika hilang kuasa tanah, maka akan hilang kuasa politik. Kalaulah sistem tanah kita ni berlaku khemah, kita nak buka tak boleh. Dengan kuasa mutlak yang ada pada orang politik, which is kalau negeri tu MB sebagai contoh, maka bukan sahaja kita kata berlakunya khemah, tetapi kita yang beli tanah pun masih dinafikan kuasa. Dengan adanya akta pengambilan tanah, macam saya sebutkan, antara tanah yang layak diambil adalah 3/1C, iaitu ambil tanah untuk diberikan kepada pihak atas nama projek, atas nama ekonomi. Maka kita orang asal tak boleh buat ekonomi sebab kita tak ada modal. Kita jadi mangsa, kesalahan kita sebab miskin tak ada modal, kena rampas. Diberikan kepada orang yang ada modal atas nama ekonomi. Okey, ini contoh zalim yang saya ambil. Jadi sebab itu, tanah di kampung Sungai Baru 9 ekar atas nama ekonomi, ada orang yang sampai tahap jual kuasa sebab nampak duit, maka akhirnya 9 ekar dihalau, dilonggok, dipres, duduk atas 2 ekar, 7 ekar lagi diperoleh oleh pemaju. Baik. Itu faktor kepada hilang kuasa. Tapi kalau kita laksanakan hukum Islam tadi, macam kita kata, orang tu dah miliki tanah secara sah melalui beli. Okey, yang kita belajar miliki tanah secara ihya. Yang kita belajar miliki tanah secara iqta'. Antaranya ialah juga dengan ihya, lepas dimiliki dia boleh jual. Maka pemilikan tanah melalui beli jauh lebih kuat berbanding dengan pemilikan tanah secara ihya. Hatta secara ihya pun, bila dia dah miliki, bila cukup syarat ihya, Islam kata kamu tak boleh rampas. Walaupun pemaju kata saya dah habis 60 juta, itu kamu punya masalah. Sebab Nabi kata, walaisa li'irqin zalimin haqqun, orang-orang yang rampas dengan usaha dia, irqin zalim, irqin ni maknanya keluar peluh untuk ambil tanah tu. Maknanya bukan dia ambil kosong, dia dah habis 60 juta. Halau orang, pindahkan orang. Tapi ada yang tak setuju. Kata Nabi, zalim kalau penduduk tu miliki secara ihya. Tapi ni bukan ihya, ni beli. Lagilah zalim. Itu dalam Islam. Tapi hak Islam haramkan rampas tadi, nafikan hak tadi, maka dia halalkan melalui Section 3/1C. Maka apa kesan? Kesannya yang kita bimbang ialah, kuasa luar, China sebagai contoh, negara China, bukan China bangsa ya, negara China, ataupun US. Kalau dia nak kuasai negara kita, dia salurkan fund melalui pemaju yang memang dia taja. Dapat fund yang besar. Dia pun melalui sistem yang berlawanan dengan konsep 3 hukum Islam tadi, maka dengan akta-akta, kalau ada lagi urang lagi bahaya, dia pun ambil tanah. Ambil tanah. Apa sebab dia ambil tanah? Dia tak nampak isu duit. Kita nampak isu duit. Dia nampak isu kuasa. Okey. Dia pun atas 2 ekar orang Melayu, macam mana dia nak celah masuk orang bukan Melayu kat situ? Caranya ialah, macam kata dia, atas nama pembangunan, okey, kamu kena tepi. 9 ekar, okey, semua kena lari, duduk atas 2 ekar. 7 ekar lagi, aku yang punya. Okay. Pemaju pun buatlah rumah. Orang Melayu happy dapat rumah baru, duduk atas 2 ekar. Dia tak sedar, dia dah gadaikan 7 ekar kepada bangsa asing. Okay. Pemaju ni buat. Yang orang Melayu ni, hak 9 ekar tadi, dia letak atas 2 ekar, dia naikkan kondo 10 tingkat kata contoh. Tapi hak 7 ekar ni, 7 ekar dia naikkan kondo 60 tingkat. 60 tingkat dia sengaja letak harga mahal supaya orang tempatan tak mampu beli. Maka pemaju pun buat alasan kepada orang politik yang korup. Dia kata, YPM izinkan kami jual rumah ni atas nama Malaysia Land Secretary. Okay. Akhirnya, yang beli hartanah tu siapa dia? Mungkin orang Cina tanah besar yang sudah dirancang oleh kerajaan Cina untuk masukkan ramai-ramai orang Cina ke Malaysia. Daripada dia jajah tanah kita dengan senjata, kos risiko lebih besar. Baik dia buat macam tu. Okey, dia pun bagi fund kepada orang Cina, okey duduk kat Malaysia.
beranak kat situ. Dalam masa 20 tahun duduk kat situ, dah lahirkan anak umur 18 tahun. Selepas 20 tahun duduk, akhirnya dia minta hak untuk mengundi. Apa kita nak kata? Hari ni orang Melayu 9 ekar. Ada 1,500 orang. Lepas 20 tahun, orang Melayu hak yang 1,500 mungkin dah beranak jadi 4,000. Dia orang pula mari duduk atas rumah yang orang Melayu 10 tingkat, dia 60 tingkat. Orang Melayu 2 ekar, dia 7 ekar. Apa akan berlaku? Orang Melayu ada 4,000. 20 tahun akan datang, yang orang daripada tanah besar Cina dah jadi mungkin hampir 20,000. Contoh saya ambil. Sebab itu kalau orang faham politik, KPKT dan Exco Perumahan adalah portfolio yang sangat penting yang kita tak akan beri kepada terutamanya non-Muslim. Sebab orang politik strategi sangat faham KPKT dan Exco Perumahan ini dia boleh mencorakkan demografi pilihan raya untuk masa 10 hingga 20 tahun. Sebab tu contohnya Kota Damansara. Kota Damansara. Dulu majoriti Melayu. Sekarang ni Melayu dah tinggal dalam 60% sahaja, disebabkan oleh banyak sekarang ni kondo-kondo baru naik yang kita tak kenal orang pun. Waktu saya duduk kat Kota Damansara tahun 2002 dulu, kawasan sebelah Damansara Perdana semua tu, waktu tu tak ada rumah orang asli kawasan tu. Kemudian naik kondo-kondo, naik rumah rumah banglo 3 tingkat, naik kawasan section 6 tu, naik rumah teres 3 tingkat. Sekarang ni kita hanya lalu je tengok daripada luar sebab nak masuk tak boleh. Pagar ada 10 kaki. Gated, tak boleh masuk. Jadi sekali itu saya kebetulan saya masuk. Saya masuk sebab ada jual kereta Mercedes dekat ada seorang dekat dalam tu, saya pergi hantar kereta. Proses untuk tukar nama, ambil dia punya IC dia, rupanya tak ada IC. Saya tanya orang mana, dia kata orang Cina tanah besar. Cakap Melayu memang kau pun tak boleh, cakap Inggeris pun pelak. Saya tanya dia rumah ni sewa ke? Dia tak, dia beli dia tu. Berapa harga? 2.5 juta dia beli. Macam mana dia beli, macam mana dia duduk, macam dia melik, wallahu a'lam. Sistem tu pusatnya pada kerajaan, pada menteri, pada PM. Jadi kalaulah PM tu makan rasuah, kalaulah menteri tu makan rasuah sebab kuasa ada pada dia orang, maka dengan sistem tanah yang kita ada ni, tak heran kalau 10-20 tahun akan datang, kita akan hilang kuasa. Sebab tu, bila kerajaan PH menyerahkan KPKT kepada seorang DAP, saya dah awal tengok itu adalah ancaman kepada Melayu dan ancaman kepada negara sebenarnya. Ini antara benda yang bagi saya lah kesan yang sangat besar sebab asas kita sebutkan tanah bukan nilai komersial. Tanah adalah nilai kuasa. Jadi sebab itu jaminan ini semua hanya wujud dalam sistem tanah Islam je. Sebab tu kalau kita tengok jual tanah kepada orang asing ni, dia termasuk dalam masalah mursalah. Dalam konteks kita sekarang sebab sistem pilihan raya, maka jual tanah kepada orang asing, fatwanya bagi saya lebih sama je fatwa bagaimana fatwa mufti-mufti dan ulama-ulama pada tahun 1920-an dulu, haram orang Palestin menjual tanah kepada orang asing. Kesan daripada langgar fatwa ini, akhirnya tanah-tanah di Palestin dijual kepada orang asing. Mereka awal mereka nampak orang asing, tapi sebenarnya orang asing itu membeli secara tersusun yang akhirnya terbukti merancang membeli tanah seterusnya berkuasa di Palestin adalah Zionis antarabangsa. Yang ni kita kena cukup ambil pengajaran. Sebab itu, URA itu sendiri adalah pintu yang luas untuk melanggar hukum ikhta', hukum ihya' dan juga hukum larangan hima sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi sebab itulah kalau kita ambil conclusion daripada perbincangan kita ni, hukum tanah yang kita bincang ni sebenarnya, kalaulah orang yang bukan Islam masuk China, India, dia faham, saya yakin dia akan sokong kita. Sebab ancaman berkaitan dengan masa depan tanah ni bukan sahaja disedari oleh kita orang Melayu, tapi sebenarnya juga disedari oleh orang-orang yang bukan Melayu, khususnya orang Cina, yang mana mereka nampak ancaman-ancaman. Dan sebab itu mereka all out untuk fight dapatkan tanah freehold. Berbeza dengan kita orang Melayu, walaupun dah ada kesedaran, tapi fighting untuk dapatkan tanah freehold tu agak lemah berbanding dengan orang-orang Cina